Kesultanan Melayu Melaka, sebuah nama yang cukup gah, sebuah empayar yang agung. Tapi, pernah tak kita terfikir, apa jadi bila sebuah empayar sehebat ini jatuh pada tahun 1511? Adakah legasinya terkubur begitu saja? Nah, dalam perkongsian kali ini, kita akan lihat bagaimana semangat dan struktur sebuah empayar bukan sahaja berjaya diselamatkan, tapi sebenarnya berkembang mekar melalui kelahiran kesultanan-kesultanan baharu yang menjadi tulang belakang kepada Malaysia moden. Jadi, inilah persoalan utamanya kan? Bila sebuah empayar gergasi tumbang, adakah warisannya ikut hilang? Sejarah selalu tunjukkan kita yang legasi ni, ia sebenarnya lagi kukuh daripada istana batu sekalipun. Dan kisah Kesultanan Melaka adalah bukti terbaik tentang perkara ini. Baiklah, jom kita tengok garis masa ni sekejap. Selepas kejatuhan Melaka pada 1511, ceritanya tak habis kat situ je. Sebaliknya, ia bercambah. Mula-mula, dua kesultanan, Pahang dan Perak, diasaskan secara terus oleh putera-putera Melaka sendiri. Kemudian, melalui pewarisnya, Kesultanan Johor Riau, muncul pula dua lagi kesultanan, Terengganu dan Selangor. Ini bukan kebetulan tau. Ini adalah satu kesinambungan yang dirancang dengan teliti. Jom kita mulakan dengan cabang pertama legasi ni. Waris langsung. Ini kisah macam mana darah Diraja Melaka secara peribadi mengasaskan kerajaan-kerajaan baru untuk pastikan kuasa dan tradisi itu takkan terpadam. Okey, jadi kena faham ada dua cara utama warisan ni diperturunkan. Pertama, melalui salah silah langsung. Senang cerita, putera-putera Melaka sendiri yang jadi sultan dekat Pahang dan Perak. Yang kedua pula melalui negara pengganti, iaitu Kesultanan Johor Riau yang berkuasa. Ia bertindak macam penaung yang membantu penubuhan kesultanan di Terengganu dan Selangor. Dua-dua cara ni sangatlah penting. Yang ni menarik. Cuba kita perhatikan betul-betul. Untuk Pahang, ia satu langkah proaktif yang dibuat sebelum Melaka jatuh lagi. Sultan Mansur Shah hantar puteranya untuk memerintah, sekaligus mengukuhkan pengaruh Melaka. Tapi untuk Perak pula, ia adalah satu tindakan kesinambungan selepas kejatuhan Melaka. Pembesar-pembesar Perak sendiri yang bersusah payah cari waris Melaka. Kenapa? Untuk pastikan kesinambungan yang sah dan diiktiraf. Dan ini membuktikan satu perkara penting. Kesinambungan bukan sekadar soal darah, ia juga tentang simbol. Masa Raja Muzaffar sampai di Perak, baginda bawa sekali alat-alat kebesaran di Raja Melaka. Ini adalah simbol fizikal, bukti nyata yang kuasa Melaka kini hidup di Perak. Dan keabsahan ni bukan untuk tayangan semata-mata ya. Ia buka pintu kepada hubungan perdagangan, ia jamin kestabilan dalam negeri dan ia bagi Perak status yang dihormati di rantau ni. Semuanya sebab ia dilihat sebagai penyambung warisan agung Melaka. Sekarang, jom kita beralih ke laluan kedua yang tak kurang hebatnya. Ini adalah cerita tentang macam mana pengaruh Melaka terus tersebar melalui penggantinya, Empayar Johor Riau yang sangat berkuasa ketika itu. Okey, cerita pengasasan Terengganu dan Selangor ni, dia lagi kompleks sikit tapi sama penting. Terengganu dianugerahkan oleh Sultan Johor Riau. Ini menunjukkan betapa kuatnya kuasa dan otoriti empayar pengganti Melaka tu. Di Selangor pula, Raja Lumu, seorang putera Bugis yang berpengaruh, dengan bijaknya pergi dapatkan pengiktirafan daripada Sultan Perak, sebuah negeri yang ada pertalian terus dengan Melaka. Ini menunjukkan satu jaringan diplomasi serantau yang sangat licin dan semuanya berpusat pada legasi Melaka. Jadi, kita dah tengok macam mana kesultanan-kesultanan ini diasaskan. Sekarang, jom kita bedah sikit apa sebenarnya yang mereka warisi. Sebab ia bukan sekadar gelaran, ia adalah satu pakej lengkap, satu rangka tindakan untuk membina sebuah negara. Kunci utamanya kat sini ialah konsep warisan. Dalam konteks Melayu, ia bukan macam kita warisi rumah atau tanah tau. Ia lebih dari itu. Ia adalah satu set sistem, adat dan undang-undang yang hidup. Satu blueprint lengkap untuk tadbir urus, budaya dan kuasa. Inilah benda yang diperturunkan oleh Melaka. Dan blueprint ni, kita boleh anggap ia macam DNA empire tu sendiri. Ia merangkumi segalanya, daripada struktur pentadbiran dan sistem perundangan yang canggih, sampailah ke adat istiadat diraja yang gilang gemilang. Malah model ekonomi dan tradisi sastra pun diwarisi. Memang satu pakej lengkap yang menjadi acuan kepada negeri-negeri baharu ini. Nak tengok contoh yang paling jelas? Jom kita tengok bab tadbir urus. Sistem pentadbiran Melaka yang kita kenali sebagai pembesar empat lipatan telah ditiru hampir sebiji. Cuba tengok gelaran-gelaran pembesar di Pahang dan Perak ni. Walaupun namanya mungkin ada beza sikit, tapi strukturnya memang cerminan langsung sistem dari Melaka.
Sama juga macam undang-undang, hukum kanun Melaka yang sangat komprehensif tu, ia tak hilang macam tu je. Ia jadi macam template. Pahang kemudiannya menggubal hukum kanun Pahang dan Perak pula memperkenalkan Undang-Undang 99 Perak. Ini semua untuk memastikan ada kesinambungan dalam sistem keadilan yang akannya datang dari Melaka. Okey, dari sistem dan undang-undang, jom kita tengok sesuatu yang lebih visual tapi sama pentingnya. Tengkolok diraja. Ia adalah simbol kedaulatan, macam mahkota juga, dan setiap kesultanan membangunkan gaya lipatan tersendiri yang penuh dengan makna. Di Pahang, gaya lipatannya dikenali sebagai helang menyongsong angin. Wah, namanya pun dah cukup puitis dan penuh falsafah. Beralih ke Perak, kita ada nama yang sangat unik, ayam patah kepak, yang ada kisah sejarahnya yang tersendiri. Di Terengganu pula, ia digayakan sebagai belalai gajah yang melambangkan kemegahan dan juga kekuatan. Dan akhir sekali, di Selangor, ia dikenali sebagai setanjak balung raja. Nampak kan? Setiap satu ada gaya tersendiri. Tapi konsep asas tengkolok sebagai simbol kuasa tertinggi, itu adalah warisan yang dikongsi terus dari Melaka. Dari segi ekonomi pun sama. Kesultanan-kesultanan ni guna balik formula kejayaan Melaka. Mereka bangunkan pelabuhan strategik macam Kuala Selangor dan Kuala Terengganu. Mereka dagangkan sumber alam yang bernilai tinggi macam biji timah dan emas, dan mereka juga keluarkan mata wang sendiri untuk lancarkan urusan jual beli. Jadi, apa kaitannya semua sejarah ni dengan kita hari ni? Jom kita lihat macam mana gema Empayar Melaka ni masih kuat kedengaran dalam struktur Malaysia moden. Nombor yang paling penting kat sini ialah 9. Hari ini, 9 buah negeri di Malaysia masih mempunyai pemerintah beraja yang diwarisi turun-temurun. Sistem inilah yang berakar umbi dari kesinambungan kesultanan-kesultanan yang kita bincangkan tadi yang menjadi asas kepada sistem raja berperlembagaan yang unik di Malaysia. Jadi, warisan tu bukan sekadar cerita lama. Ia adalah sebahagian daripada struktur politik negara kita hari ini. Pada dasarnya, tradisi kesultanan yang kita bincangkan ini bukanlah barang antik dalam muzium. Ia adalah satu warisan yang hidup, yang sentiasa berubah, disesuaikan dan terus berkembang. Ia membentuk identiti negara dan menghubungkan kita hari ini dengan sejarah gemilang kita yang lepas. Dan semua ini membawa kita kepada satu persoalan terakhir untuk kita sama-sama fikirkan. Macam mana sesebuah masyarakat memilih warisannya? Dalam menelusuri sejarah, kita nampak ada proses pemilihan yang sentiasa berlaku. Tradisi mana yang dibawa ke depan, mana yang diubah suai dan mana yang terpaksa dilepaskan. Ia satu soalan yang relevan dahulu dan mungkin lebih relevan sekarang.